Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir tentang kecerdasan yang tersembunyi kat dalam semua gadget yang kita guna hari-hari? Hari ni kita nak bongkar rahsia otak-otak kecil yang sebenarnya mengawal dunia moden kita. Cuba kita tengok tiga benda ni. Kereta, microwave dengan TV. Nampak macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi sebenarnya ketiga-tiga ni ada satu persamaan. Satu rahsia besar yang sama. Dan jawapannya ialah, semua benda ni ada satu otak kecil yang tersembunyi kat dalam. Otak elektronik ni lah yang kawal semua operasi, yang bekerja senyap-senyap tanpa kita sedar pun. Okey, jom kita bedah siasat sikit gadget-gadget ni dan tengok apa yang ada kat dalam. Kita mulakan dengan watak utama yang pertama, iaitu mikropengawal. Jadi, apa benda sebenarnya mikropengawal ni? Senang cerita, ia ni macam satu peranti kawalan yang sangat fokus. Cuba bayangkan dia ni seorang pakar yang hanya tahu buat satu kerja je. Tapi kerja tu dia buat dengan sangat-sangat bagus. Bayangkan semua benda ada dalam satu package. CPU, memori, input, output, semua sekali sumbat dalam satu chip. Betul-betul macam pisau Swiss Army tu, tahu tak? Lengkap dengan semua alat yang diperlukan untuk buat kerja dia. Dan pakar-pakar kecil ni ada kat mana-mana je. Dialah otak kat belakang pagar automatik rumah kita. Dialah yang pastikan lampu isyarat tu tukar ikut masa. Dan dialah yang panaskan makanan kita dalam microwave tu betul-betul cukup. Tapi kan, mesti ada yang tertanya-tanya, kalau mikropengawal ni hebat sangat, kenapa kita tak guna je dalam laptop? Kan senang. Soalan yang bagus tu membawa kita kepada watak kedua dalam cerita ni. Dan inilah dia, lawan kepada mikropengawal tadi. Kalau mikropengawal tu kita panggil si pakar, yang ini pula kita boleh panggil si serba boleh atau si generalis. Microprocessor ni pula, dia cuma unit pemprosesan. Maksudnya, dia ni otak yang sangat-sangat berkuasa, tapi dia tak boleh buat kerja sorang-sorang. Dia perlukan satu tim untuk bantu dia. Cuba tengok macam mana dia berfungsi. Microprocessor ni adalah teras utama dia, tapi dia kena bergantung pada RAM, ROM dan macam-macam lagi komponen luaran. Cuba bayangkan dia ni macam seorang chef terkenal. Dia memang pandai masak gila, tapi dia tetap perlukan dapur yang lengkap. Dengan semua pisau, periuk, bahan-bahan, barulah boleh masak. Jadi nampak tak beza utama dia? Mikropengawal, satu sistem lengkap untuk satu tugas spesifik. Mikropemproses pula, satu teras yang fleksibel, boleh buat macam-macam kerja, asalkan tim sokongan dia cukup. Tengok perbezaan visual ni, memang jelas. Belah kiri, mikropengawal. Nampak kemas, semua dalam satu. Belah kanan, sistem microprocessor. Nampak lebih berserabut sikit kan? Sebab banyak komponen luar yang kena sambung. Satu tu ringkas dan fokus, yang satu lagi besar dan serba boleh. Jadual ni dah rumuskan semua benda untuk kita. Mikropengawal peranannya untuk kawal benda spesifik, kos pun murah. Contoh paling senang, remote TV. Mikropemproses pula untuk kerja-kerja berat, pengkomputeran ARM. Kos dia mahal sikit, macam dalam laptop kita. Jelas kan beza dia? Okey, sekarang jom kita zoom in lagi dalam. Walaupun dua-dua ni berbeza, sebenarnya diorang kongsi satu komponen teras yang sama. Jom kita tengok apa sebenarnya isi perut otak-otak silikon ni. Dan inilah dia, CPU atau unit pemprosesan pusat. Inilah enjin utama dia. Dalam ni ada unit logik, unit kawalan dan register-register kecil yang fungsinya untuk proses semua arahan yang masuk. Jadi, macam mana CPU ni berfungsi? Sebenarnya dia cuma ulang satu kitaran yang mudah je. Pertama, dia ambil arahan dari memori. Lepas tu, dia nyah kod atau cuba fahamkan arahan tu. Kemudian dia laksanakan arahan tu. Lepas siap, dia ulang balik proses ni untuk arahan seterusnya. Kitaran inilah yang berlaku berjuta-juta kali setiap saat dalam gadget kita. Laju gila! Okey, lepas kita dah tengok bahagian dalaman, jom kita zoom out balik. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Macam mana teknologi yang hebat gila ni boleh berkembang sampai ada kat mana-mana je sekarang ni. Sejarah dia bermula tahun 70-an lagi. Tapi, titik perubahan paling besar berlaku pada tahun 1993 bila syarikat Atmel mula guna memori flash. Tiba-tiba, mikropengawal ni jadi jauh lebih murah dan lagi tahan lasak. Dari situlah, revolusi sebenar bermula. Benda ni meletup. Jadi, apa hasil daripada evolusi ni semua? Chip jadi makin kecil, makin laju, makin jimat bateri, dan makin banyak benda baru boleh letak dalam dia, macam USB. Sebab itulah kita boleh sumbat chip ni dalam hampir semua benda yang kita boleh bayangkan hari ni.
Jadi, apa pula lepas ni? Lepas dah takluk zaman sekarang, chip-chip kecil ni sebenarnya tengah bersiap sedia untuk membentuk masa depan kita pula. Dan sebab itulah benda ni penting. Otak-otak mikro ni nanti yang akan buat rumah kita jadi lebih jimat tenaga, dia yang akan bagi robot keupayaan untuk buat pembedahan yang kompleks, dia juga yang buat kereta kita jadi makin selamat. Dia bukan setakat komponen biasa tau, tapi dia adalah enjin inovasi untuk masa depan. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Dengan teknologi ni yang jadi makin pintar dan makin kecil, agaknya objek biasa apa kat sekeliling kita ni yang akan ada otak sendiri lepas ni? Cuba fikirkan, kemungkinannya memang tak terbatas.